Amsyar ni asal daripada Kota Star yang saya faham. Anak ni mula recommendation daripada Rumah Anak Yatim Cik Bima, Sungai Petani. Tapi sejarah dia, saya dapat maklumat yatim piatu daripada Bandaraya Al-Star lah, Kota Star kan. Mungkin penempatan tepi sungai tu kan. Selepas kematian kedua-dua mak ayah tu, mak dia kanser hati last. Dia tinggal dengan datuk dengan nenek. Datuk dengan nenek tu dah uzur dah. Jadi penjagaan dia tu kurang lah. Dan dia pula hyper, ADHD. Lepas tu dia pegawai difahamkan, pegawai rendah JKM pernah jaga jugalah. Memang tak boleh nak jaga. Sebab dia terlalu hyper dan ada kalau dia agresif kan, dia panjat-panjat. Dia agresif. Okey, lepas tu dipindahkan beberapa tempat lah sampai last di Cik Bima, kampung Cik Bima. Di sana pun tak boleh juga. Selalunya kalau Rumah Anak Yatim Cik Bima atau Kuala Muda, JKM Kuala Muda dia akan saya tanya lah, boleh rawat tak boleh rawat. Jadi bila dah tengok keadaan dia makin teruk, jadi saya ambil lah. Dia sebab dia suka menjerit-jerit. Dia menjerit-jerit. Oh, sangat agresif mula-mula. Kita dia dah terkawal lah. Dulu saya tengok video tu pun saya takut. Saya tengok dia menjerit-jerit. Dia suka menjerit, orang kacau dia menjerit, semua menjerit. Dia orang buat dia menjerit. Dia buat orang, lepas tu orang akan buat dia balik, dia menjerit-jerit. Okey, di Rumah Anak Yatim Cik Bima tu yang kerjaan di Kedah lah. Memang tak boleh buat apa dah, sampai surrender dah penjaga. Dan saya ambil, saya rawat lah. Saya rawat. Masa tu ada dua orang yang ADHD. Dia dengan Adam. Dia campur dua sekali lah. Kedua-dua pergi rawatan hospital. Dua-dua ada ni rawat. Ada ubat. Dia Adam tu makan ubat, dia tak makan ubat sebab dia asma. Dia kalau penat sampai ni lah, teruk lah. Penat sangat lah. Minta nasihat doktor, tak mau bagi ubat lah. Ubat penenang kan. Cuma Adam kena makan ubat penenang, dia tak kena. Rawatlah sikit-sikit. Biasalah anak-anak ni dia hilang kasih sayang ni, dia pelik sikit. ADHD ni kena layan, macam kata kita ikut arus dia, tapi kita kena tarik sikit-sikit. Tak boleh orang Kedah kata pangkah dia. Kalau kita pangkah dia, nanti dia lagi teruk. Kita follow dia dulu. Lepas tu kita tarik dia sikit-sikit. Kalau budak normal, okey, dia buat salah kata mencuri, kita pergi rotan dia ke di tangan ke apa kan. Dia sebab dia mencuri kan. Tapi anak macam ni kita tak boleh pergi rotan dia kan. Kita buat cara lain. Contoh, okey tak apa. Hari ni dia curi kan. Esok kita depan-depan dia, kita curi barang dia depan dia. Dia rasa. Dia frust lah. Ataupun kita orang lain kita bawa berjalan, dia jangan bawa jalan. Sebab apa? Sebab dia mencuri. Kalau kita layak macam budak normal, dia rosaklah badan dia. Dia kalau kita rotan dia pun tak pancen sebenarnya. Anak-anak ADHD, anak OQ ni tak pancen pun. Ni korang duduk kat rumah ni, okey tak? Sepanjang duduk kat rumah. Okey lah. Okey. Itu je. Happy tak? Happy. Naim dia ada 11 adik-beradik. Ayah meninggal, mak dia ada masalah mental. Ni asal mana? Awak asal mana? Saya Pahang. Awak Pahang? Pahang kat mana? Nipis. Sama Lipis? Ya. Oh, Lipis kat mana? Tak tahu. Oh, saya orang Kuala Lumpur tak? Kuala Lumpur nampak. Sikit mental. Jadi family tu berterabur lah. Saya pernah cari family dia sampai ke Lipis, jumpalah. Ada balik Lipis? Lipis dah lawak. Ya. Ya. Nipis kat Jumpa mak saudara dia, alhamdulillah jumpa sebelah ayah dia. Tapi duduk di KL. Kami jumpa di Shah Alam sekali. Tapi faham sajalah, parent keluarga pun yang kita kata susah kan. Jadi tak nak ambil jaga pun mak saudara yang tua kan. Tak sesuai untuk dia duduk sana. Jadi sampai hari ni lah. Jadi adik-beradik tu berterabur lah. Sebelah orang tu semua dekat rumah anak yatim berbeza ke? tak, ada yang kerja, ada yang duduk KL, ada macam-macam lah.
Dulu saya ambil 3 beradik tu. Daripada 11 tu saya ambil 3. Sebab mereka bila akhir balik tu dia macam ada sikit gangguan. Sebab dia family dia strong genetik psychiatry sebab tekanan hidup. Saya deal lah dengan sekolah macam SPM baru. Saya ambil contoh lah kan. SPM baru ni sekolah highlight dia nama target lah. Target anak ni dapat cemerlang. Jadi kita deal dengan sekolah jangan letak dia target. Tak mau tekanan. Bagi dia SPM okey, kita boleh dia bagus tapi kita tak bagi dia duduk dekat target. Bila target nanti ada tekanan dari pendidik kan untuk dia dapat apa-apa. Saya tak okeylah. Sebab dia ada lah. Bagi saya dia adalah simptom-simptom tu. Jadi hopefully pesakit mental ni sebenarnya jangan orang Kedah tu jangan start switch dia. Kalau start switch dia tak boleh tutup. Sebelum rosak tu jangan buka. Mat asal Gombak lah. Awak asal mana? Selangor. Selangor belah? Gombak. Oh, Gombak. Lepas tu dia ada masalah attitude apa semua. Keluarga tu tak boleh jaga. Serah balik dekat JKM Kuala Muda. Ada mak dengan ni lah. Mak dengan Ayah. ayah. JKM Kuala Muda Sajah datang sini. Tu saya rawat. Tapi alhamdulillah sampai sini okeylah. Baru ni saya buat IC dia. Saya ke Gombak. Deal dengan beberapa pihak. Bawa mak dia kan. Sebab mak dia yang saya faham lah ada gangguan psikiatrik. Saya bawa dia pergi Jabatan Pendaftaran dan kita tampering pun semua alhamdulillah. Okeylah. Agak tegang tapi saya lebih suka macam tu daripada ambil perintah mahkamah pi tangkap dia, bawa pi dekat mana pi tampering dalam keadaan yang tak seronok kan. Ni kita bagi dia masa bertenang. Sama ada ni ada tolong. Siapa yang drive tu? Afi tolong saya atur kan. Backup line kan. Nak masuk nak tampering tu susah tu. Nak bagi orang tenang kan. Kena mak pun hari buat IC tu buat kat dalam first time jumpa. Bayangkan. Dia sebab 3 bulan tu dah ambil asli tu daripada sana. Dia tu dia tengok tak macam ibu lain jadi dia mungkin rasa pelik sikit kan. Tapi dia lama-kelamaan dia boleh terima. Bagis? Lantai. So korang bertiga dah berapa lama dekat sini? Saya lapar kat 8 tahun lah. 8 tahun. Awak sekarang umur? 18. 18. So masuk kat sini dalam umur 10 tahun. Awak? 4 tahun. 4 tahun. Junior kan ni? Awak? Kecil lah. Yelah, dia dari kecil. So korang sepanjang duduk kat rumah ni apa yang paling korang tak boleh? Cuti sama kan. Cuti sama-sama. Cuti ke mana tu? Kadang bawa pergi KL. Cuti kat sana. Langkawi tidak. Langkawi juga. Dia orang malu ni sebab jalan 3. So macam ni kita orang dapat tahu yang rumah ni kena pindah kan. So korang tahu ke kenapa? Ke abah ada cerita? Ada lah. So macam mana nak pergi tempat baru so seronok ke sayang nak pergi tengok masa awak lagi kecil lahir? Sayang buat dari kecil duduk sini. Lepas tu tak tahu nak kena pindah. So macam sedih lah. Ada tengok tempat baru? Ada abah dia bawa. Ada abah bawa. So abah ada cerita lah kenapa kena pindah. Awak masa arwah mak meninggal, awak dah umur berapa? Hujah 6. Darjah 6. Dah faham lah. Masa tu ada dengan mak. Panggil apa? Mak ke umi ke? Mak lah. Panggil mak. So masa tu macam terkejut tak? Kecil lah. Tengah sekolah ke apa? Ke tahu kat rumah? Tengah cuti. Tengah cuti. So mak meninggal kat sini.
nak meninggalkan ha. Awak masa mak meninggal, awak dah dekat sini kan? Dah. Ada sempatlah apa Waktu petang tu dia keluar. Dah nak tengok dah. Lepas tu tahu kat maghrib tu kata dah tak ada dah. rindu. Awak sempat dengan mak? Sempat juga. Maksudnya mak baru meninggal Ha 20 hari bulan 12. tahun lepas. Ah. Awak baru lagi. So awak rindu tak kat mak? Apa kenangan korang paling tak dilupa? Mama selalu ni masak lah sedap-sedap ni. Tu nak makan selalu masak lah. Walaupun sakit masak. Awak nak ganti masak? Awak ganti masak? Lalu apa makanan paling best mama masak? Sampai budak. Sambal udang. Sedap. Masak ah. Memang mak pandai masak ah. Dia rajin kot buat kenduri. Dia orang kampung mai. Oh, dia kan macam sekarang tak ada lah. Tak sempat kan. Tak apalah, korang dah nak besar dah. Nanti boleh dah tolong. Macam Baki sendiri korang ada tak masa, yelah korang ada masa mak tak ada kan. So abah ada cerita bila mak dah tak ada tu, abah hilang arah like macam. Ya. So masa tu apa je dalam fikiran korang? Ingat macam abah tak jaga lah kami. Macam abah nak hantar balik lah. Tengok abah nak bela kot walaupun seorang kan. Kami macam terharu lah. Korang lah ni jaga abah? Tolong abah. Kalau abah masa tu memang dah reda ke kalau abah lepaskan korang ke? Itu. Tapi boleh cerita tak macam mana rasa macam biasanya abah dengan mak yang jaga korang, tapi kali ni abah tak mampu jaga korang juga nak kena jaga mak abah. Saya dari kecil dulu ini abah selalu jaga saya kecil macam tak apa jaga abah tak nanti besar. Kalau dah besar awak rasa awak akan balik sini tak? Balik insyaAllah. Balik? Awak ada adik-beradik lain? Maksudnya ada sebab tak silap abah cakap dia ambil 3 orang ni. Ada. Ada. Masa mak tak ada tu awak tolong jaga abah. Masa tu dah ada lagi anak-anak perempuan kat sini? Tak ada. Tak ada dah. Tu tinggal awak seorang. So apa pula perasaan awak sebagai dah tinggal seorang perempuan yang tak ada kawan-kawan? Okey lah. Okey lah. Best friend dengan dia orang kan? Tak kawan dengan dia pun. Ha? Tak rapat sangat dengan dia pun hak ni. Tak ada umpan dulu. Oh, banyak rapat dengan dia orang. Awak? Tak ada. Tak ada. Jangan interview saya. Not me. Tak adalah macam sebab bila abah cerita dia rasa yelah sebab kalau awak korang di situasi abah tu korang rasa korang support abah. Kalau korang boleh jadi soalan standard tapi nak tanya juga. Kalau lah korang boleh jumpa dengan Allah kan, boleh cakap dengan Allah dan boleh minta satu benda, apa benda korang nak minta? Awak nak minta apa? Saya nak minta dapat hidup macam dulu balik lah. Ada mak abah, family. Mak abah tu family awak sendirilah? Atau dengan abah? Dengan abah. Oh, mak dengan abah. Kira lain sangat ke? Lepas mak tak ada. Lain sangat. Awak?
Nak tak boleh berfikir. nak ada keluarga. Nak ada keluarga. Ni keluarga sini tu. Keluarga sendiri tu. Hak sana. Yang sendiri lah. Ada jumpa. Itu pergi buat IC lah. Ha? Pergi buat IC lah tu orang. Segi buat IC jumpa diorang lah. Diorang kat sana sihat. Macam mana? Ni Balkis. Nak tu macam nak ni apa mak maring. Macam nak apa? Macam Naim. Tak baik kopi. Maksudnya nak situasi ni kembali macam dulu lah. Ni rumah ni. Maksudnya masa mak dulu memang meriah lah. Memang terjaga semua. Dia jaga apa, macam tak sihat pun dia tu bawa pergi. Dia ambil berat kalau sakit pun dia tanya. Kalau tak makan, tanya sebab apa tak makan. Bila dah jadi macam ni kan, macam orang rasa macam benda tu ujian daripada Allah, dan rasa macam ujian tu besar sangat, dan korang dah lah kecil lagi, macam besar ujian korang tak ada rasa macam, pernah tak terdetik rasa nak marah dengan ujian Allah? Rasa macam kenapa kena uji seberat ni kan. Tapi kalau tengok balik, ada yang lagi susah pada kami hadapi lah. Ada yang tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Saya pergi Balkis dulu. Bel. Tak ada tempat ayat. Pernah tak rasa? Pernah. Bukan masa awak rasa apa tu? Kami tak ada, kami masih Apa? Pernah rasa macam sebab apa Allah buat macam ni kat aku kan. Awak tak pernah rasa? Betul? Ui. Baiklah. Apa yang buat awak rasa tak rasa? Apa yang beri awak kekuatan sampai awak tak rasa? Tak tahu lah. Awak rasa awak kuat lah. Masih okey lah rasa. Dia rasa nak tinggalkan rumah ni tak? Kalau tak mau. Tak mau. So maknanya walaupun susah sekarang, macam sekarang kurang sikit pun rasa masih sayang kat sini. Rindu lah macam nak kalau bulan puasa kan, malam kan solat tarawih kan. Kadang-kadang semua pakat ni atas solat tarawih sekali. Rindu lah buat macam apa. Saya cakap Kami sambung ada. Kami nak cakap tu. macam dapat keseronokan lah dengan walaupun bukan orang apa ahli darah daging sendiri kan. Rasa ikatan silaturahim tu kuat masa bulan puasa. Ya. Bulan puasa je lah, bulan biasa tak kuat. Bulan raya. Bulan raya. Biasa beraya memang beraya kat sini. Raya. Kalau raya tu hari pertama tu balik lah. Hari kedua, ketiga kadang ustaz bawa pergi cuti lah. Pakai Faham. Ada ustaz cakap kadang-kadang pergi area Ampang kan. Balik rumah dia belah sana kan. Lagi seronok beraya macam tu lah, beraya bercuti. So nanti agak-agaknya kan bila dah besar ni dah 18 lah, tak lama lagi dah kerja. Nak datang beraya lagi tak kat sini? Confirm tak lupa? Kalau korang dah senang, kenapa nak datang balik tempat yang korang pernah susah? Sebab tempat ni kami bermula untuk hidup. Sebab tak ada orang lain yang ambil berat pasal kami lah. Dia segan nanti kawan dia Takut riau. Apa? Takut nangis. Takut nangis. Tak apalah, teriak je lah. Tak apa, saya nangis sekali. Nanti saya dah nangis lah. Ya. makan dalam. Makan dalam. Tapi betul lah orang cakap apa, tempat jatuh lagi dikenang. Saya macam mana cakap, selalu ingat dulu pernah hidup susah. Lepas tu ingat kalau besar nanti senang kau, walaupun sederhana pun
Tak nak tolong orang susah kalau gitu.